أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita masih lagi di tajuk jawazim, partikel-partikel yang menjazamkan fi'il mudhari'. Sebenarnya dibahagikan kepada dua ni. Satu, harf, harfun. Yang kedua, isim, ismun. Harfun, ismun. Yang awal-awal tu, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lam doa, la untuk nahi, la untuk doa, dan in. Ini semua harf. Bermula daripada sini, ma, man, sampailah kepada kaifama. Ma, man, mahma, izma. Izma rajahnya harf. Ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Ini isim. Kecuali izma yang rajahnya kata dia harf. Harf sampai sini. So isim bermula sini, ma ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaifama 10. Dia kata 9 kerana apa tu? Kerana mahma tu pun khilaf. Walaupun majoriti kata dia isim. Baik, sekarang ni kita masuk man. So man kita tengok contoh dia bagi sini. Sini kan. Man yukrim jarahu yuhmad. Yang ni yukrim asalnya yukrimu. Man yukrim. Asalnya yukrimu. Akrama yukrimu memuliakan, menghormati. Man siapa-siapa ataupun siapa sajalah. Siapa yang yukrim, siapa yang memuliakan. Jarahu, jirannya. Ini maf'ul bih kan asalnya. Jaruhu, maf'ul bih jadi jarahu. So man ini menjazamkan fi'il mudhari'. Ini syarat kan. Dia punya jawab dia sinilah. Penyambut dia. So sini akan jadi makna nescaya. Siapa yang memuliakan jirannya, maka ataupun nescaya, dia akan dipuji. Yuhmad. Asalnya yuhmadu. Tapi kerana dia menjadi penyambut kepada syarat man ni, dia dijazamkan. Contoh lain. Zakara yuzakiru. Belajar. Mengingati pelajaran. Zakara. Yuzakiru. So asalnya yuzakiru. Siapa yang mentelaah pelajaran, nescaya dia akan najaha yanjahu. So yanjahu. Berjaya. Tapi oleh kerana yang jahu ni menjadi penyambut kepada man, maka dia juga dijazamkan. Bagi dia dimatikan. Man yuzakir yanja. Siapa yang belajar, siapa yang mengulang kaji pelajaran, siapa yang mengingati pelajaran, maka dia akan berjaya. Yanja. Contoh dalam Al-Quran, amila ya'malu. Ya'malu. Fa, maka. Man. Yang ni yang kita punya. Siapa yang ya'mal. Baris ya'malu dah jadi ya'mal. Ya'malu menjadi ya'mal kerana dijazamkan oleh man. Siapa yang beramal. Misqala zarratin. Misqala zarratin khairan. Akan kebaikan. Seberat satu zarah debu tanah ataupun seberat seekor semut.
Maknanya, siapa yang beramal dengan kebaikan seberat satu zarah, maka, inilah maka, penyambut dia. Sini kena jazam kan? Bahagian ni kena jazam. Jazam oleh man. Yang ni pun kena jazam, yang ni pun kena jazam. Nescaya. Asalnya ra'a, yara. Okey, yang ni jenis apa ni? Jenis fi'il mudhari' yang tidak ada harakat di belakang dia kan? Maknanya ada huruf illah. So, mana-mana fi'il mudhari' yang di belakang dia tu ada huruf illah, maka dia dijazamkan dengan hazaf. Buang. Alif maksurah. Ya tak ada titik. Jadi, ya rajalah. Dia akan melihat. Dia akan melihatnya. Dia akan melihat amalan kebaikan dia tadi. Di hari akhirat akan dikira amalan dia tadi. Dia akan dapat melihat amalan kebaikan dia. Itu contoh bagi man. Contoh lain. Habis. Oh, sebab tu dia mahma ni dia tak masuk kan? Sebab dia ikhtilaf di kalangan ulama. Sama ada dia termasuk dalam harf ataupun isim. Sebab tu dia kata 9 tadi kan. Dia bagi isim tu hanya 9 sahaja. Fatis'atun. Yang ni yang ittifaq lah. Wahuwa muttafaq. Oh, so maknanya yang 9 ini yang tidak diperselisihkan oleh ulama bahawa ia adalah isim. Man, ma, ayu, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. So, mahma diperselisihkan di kalangan ulama nahwu. Sama ada dia itu isim atau harf. Yang asahnya, maknanya yang rajih mengatakan bahawa dia adalah isim. Ada kata dia harf, ada kata dia isim. Jadi yang menangnya dia isim. Contohnya, ayat Al-Quran. Mahma artinya whatever lah. Apa saja. Ta'tina bihi. Apa saja yang kamu bawakan. So kita tengok dulu. Ta'tina asalnya ata ya'ti. Ata ya'ti. Ini mana datang. Kalau kita tambah bi, membawalah. Mendatangkan. Jadi kalau masuk mahma ni, yang ni huruf illah kan? Ya. Huruf illah. Jadi kalau dijazamkan, dia akan hazaf. Huruf illah. Jadi kalau hazaf, ya'ti akan jadi ya'ti. Buang ya kan? Kalau ya ni kita ganti dengan ta, makna kamu. Ini makna dia. Jadi ta'ti. Kamu datangkan. Sebab ada bi kan sini. Kamu datangkan kepada kami. Nah. Whatever, apa-apa saja yang kamu datangkannya kepada kami. Apa benda? Berupa ayatin. Ayat. Yakni mukjizat Musa. Litasharana. Surah Al-A'raf 132. Al-A'raf 132. Dan mereka berkata, waqalu. Yakni kaum Fir'aun berkata kepada Musa. Mahma apa-apa saja. Whatever kan. Walau apa saja jenis-jenis. Ayat ini sih mana dia? Keterangan. Mukjizat. Yang engkau bawakan kepada kami. Wahai Musa. Jadi mereka tuduh Nabi Musa alaihissalam ada sihir. Mukjizat Nabi Musa itu adalah sihir. Wahai Musa, untuk menjalankan sihirmu kepada kami. Litas harona biha. Untuk kamu sihirkan kami dengan mukjizat tadi. Fama, maka tidak kami akan beriman dengan kamu.
Okey, mana penyambut dia? Sini. Ini penyambut dalam bentuk jumlah ismiyah. Dia kena pakai fa lah. Jadi mahma ta'tina bihi, apa saja yang kamu datangkan kepada kami berupa mukjizat, litasharana biha, untuk kamu menyihir kami dengannya, fama nahnu laka, kami tidak akan beriman kepada kamu. So yang kita punya tempat syahid di sini ialah mahma di sini masuk kepada fi'il mudhari' ta'ti. Yang ni pula mahma tu'ti. Mahma tu'ti. Asalnya tu'ti. Ada ya. Tu'ti. Masih lagi ada ya. Huruf illah. Maka mahma akan menjazamkan fi'il mudhari'. Akan dihilangkan, dihazafkan ya. Jadi dia punya jazam ni, jazan dengan hazaf huruf illah. Yang ni, mahma asalnya taf'aluna. Kamu lakukan. Jadi apa saja yang kamu lakukanlah. Mahma taf'alu, maka nun i'rab, nun kita namakan nun i'rab, nun yang ada pada fi'il mudhari' yang tasniah dan jamak akan dihazafkan juga. Mahma taf'alu. Apa-apa saja yang kamu buat, maka mereka akan buat. Baik. Seterusnya mahma, selepas mahma, izma. Tengok izma. Izma tadi kan tak termasuk dalam yang kita kira. Jadi izma ni pun termasuk kalimah yang diperselisihkan sama ada dia tu isim ke harf. Kalau mahma, paling rajih, paling asah, dia isim. Kalau izma, paling asah, dia harf. Fazalika harfun wahidun. Makna dia, ada satu jenis harf saja yang diperselisihkan sama ada dia isim ataupun harf. Tetapi asah dia harf. Contohnya, izma taf'al, asalnya taf'alu ni. Ketika mana, bila mana kamu melakukan syarran, perbuatan jahat. Nescaya tandam. Tandam. Asalnya tandamu. Kamu akan menyesal. Yang ni mudahlah kan? Dijazamkan dengan sukun. Yang ni pun dijazamkan dengan sukun oleh izma. Okey, yang ni pun jazam. Ketika mana kamu mentaati ayah kamu, maka kamu akan bahagia kan? Bahagia. Tengok tu. Izma tuti' ata'a. Ata'a yuti'u. Kalau kamu tuti'u. Mentaati. Belakang dia huruf sakit ke huruf sihat? Huruf sihat. So, bila huruf sihat, kalau dijazamkan, mestilah mati kan? Sekarang ni apa berlaku? Bertemu dua baris mati. Kerana ya ni pun mati. Boleh tak? Tak diizinkan dua baris mati bertemu di satu tempat. Maka, perlu dihilangkan. Salah satunya. Hilangkan yang sakit lah. Yang ni. Jadilah tutik. Kamu mentaati. Izma tutik walidaka. Kamu akan bahagia. Sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu, tas'ad. Tas'adu. Kalau mati, tas'ad. Fil akhirah. Kamu akan bahagia di hari akhirat. Ketika mana kamu mentaati ayah kamu, maka kamu akan bahagia di hari akhirat. Okey, lagi. Wa innaka, sesungguhnya kamu. Izma, bila sahaja. Ta'ti. Izma, ketika mana. Ta'ti, kamu melakukan. Ma anta amirum bihi, apa yang kamu perintahkan. Artinya,
kamu buat apa yang kamu perintah. Tengok, ta'ti dijazamkan dengan hazaf. Ya. Tulfi, nescaya kamu akan dapati. Ini pun jazam kan dengan buang. Ya. Man, orang yang iyahu ta'muru, yang kamu perintahkan dia, atia, melakukan juga. Artinya, bila kamu sendiri buat apa yang kamu perintah, kamu akan dapati orang yang kamu perintah itu juga akan melakukan perbuatan yang kamu suruh. Artinya, kamu ni kena jadi contoh tauladan lah. Kamu yang buat dulu. Barulah mudah orang nak ikut.